untuk supaya selipar kita tidak hilang. Sebab nanti pada hari-hari tasyrik, bila berada pada hari tarwiyah nanti, banyak selipar-selipar jemaah yang bersepah di sini. Jadi supaya kita tidak terkeliru dan tidak hilang kita punya selipar, ambil selipar, bawa masuk ke dalam. Kemudian anda kena ingat anda punya tempat sofa bed ataupun tempat anda tidur di mana. Katalah tempat anda di sini. Jadi selipar tu buka ini. Okay, ibu-ibu, ayah-ayah semua buka penutup ini dan boleh masukkan selipar. Kalau ada uncang kasut, masuk dalam uncang kasut dulu, kemudian letak selipar di sini. Kemudian di sini mungkin ada power bank, mungkin ada kain sarung ataupun apa-apa pakaian kita nak gunakan. Okey, kemudian tutup. Okey, tutup. Kalau boleh label supaya tidak terkeliru ataupun tidak tertukar dengan orang sebelah. Kemudian kalau ada beg yang sudah pun diberikan oleh Amani tu, jemaah boleh letak di atas ni. Okey, letak di atas ni. Jadi anda punya tempat tidur di sini. Okey, tempat tidur anda di sini. Sebab semua bentuknya sama, warna sama, bantal yang sama. Sebab tu saya kata tadi, kalau boleh label. Nanti kalau nak ke tandas, boleh ambil semula anda punya slipper dan keluar menuju ke tandas. Okey, jadi di maktab 68-69 pun para jemaah akan dapat blanket dan juga towel. Okey, kemudian dapat juga bantal, masya-Allah. Bantal yang berlogokan Nuzuli. Okey, alhamdulillah. Okey, di dalam kemah ini sudah pun di-setupkan dia punya untuk masaj ni, yang mana kita boleh gunakan terus. Jadi saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk anda aktifkan dan gunakan fungsi masaj ni. Okay, yang pertama kita kena tengok dulu. Ini adalah lubang untuk charger Type-C dan ini USB. Jadi saya dah test memang berfungsi. Jadi kalau anda nak charge handphone nanti, tinggal cucuk di sini saja pun dah memadai. Tak perlu lagi nak cari plug. Walaupun di depan ni ada plug, tapi kalau gunakan ini saja pun dah memadai. Okey, seterusnya kita akan tengok fungsi masaj ni. Cara kita nak hidupkan, kita tekan power. Nampak tu? Dia berpusing. Okay, kemudian kita boleh aturkan dia punya mode. Kita nak mode macam mana? Dia nak berpusing ke kanan ke kiri ke, ataupun kita nak aturkan dia punya speed pun boleh. Nak slow ke, nak laju ke boleh. Kemudian ada fungsi untuk pemanas. Cuba rasa. Dia rasa hangat. Kalau musim sejuk lah kan. Tapi sekarang kan musim panas, jadi tak berapa function lah untuk heat ni. Jadi kita cuba duduk. Layan. Kalau penat-penat kan, penat sambil-sambil dengar tazkirah tu, layan dia punya urut tu. Tapi satu kawasan lah, kalau kata nak bagi kena atas tu, mungkin kita kena melunjur sikit. Kawasan dekat bahu ni. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu nikmat yang Allah bagi untuk jemaah-jemaah haji pada tahun 2026. Semoga tahun depan 2027 lebih baik lagi keadaannya. Okay, kalau kita nak matikan, kita nak offkan, kita boleh tekan yang ini, dia mati. Kalau kita rasa macam benda ni mengganggu, tuan-tuan boleh cabut saja yang ini. Okay, kalau tak nak pakai lah, nanti simpanlah dekat tuan-tuan dan puan punya tempat simpanan barang. Tapi kalau nak dikekalkan, biarkan saja di sini, sangkut semula. Okey, dan dia dah terletak elok macam mana unit-unit yang lain.